Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'illahum al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala abil qasimil amin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ughli wal khatimi lima sabaq. Nasiril haq bil haq wal hadi ila siratal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirabbil azim. Wa rasulil karim wal malaikatil muqarrabin. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya rasulillah huzbadikalat hilati adrikni. La ilaha illallah wa la syarikalah lahu mulkul hamdi wa yumitu ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah dengan izin dan kurnianya dapat kita teruskan sikit perkongsian kita pada malam ini. Yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Bilal. Yang saya hormati lagi saya KC, pengurusi Barisan Al-Jatan Kuasa. Yang saya hormati lagi saya muliakan tuan-tuan guru, ustaz-ustaz Barisan Asatizah, yang bagi Datuk Datin, tuan-tuan puan-puan mata Allah sekalian. Baik, sihat ke semua tuan? Alhamdulillah. Minta maaf tuan-tuan, ni bulan lepas saya tak sampai tuan-tuan. Adalah sikit masalah. Baik. Ni saya ni tak berizin ni, sangat ramai depan saya ni orang alim ni. Ni bukan niat saya nak mengajar ni tuan saya lebih pada berkongsi je lah. Baik Baik tuan-tuan tengok handphone sekarang ni tuan-tuan ni. Bila kita tengok handphone ni tuan-tuan ni, sikit lah sebelum kita mulakan. Kita nak angkat nombor tuan-tuan ni yang tak kenal ni, saya ingat semua orang tak berani angkat dah. Betul? Takut kena scam. Nampak pun tengok yang nombor pelik yang kita tak save ni tuan ni, kita dah tak berani nak angkat dah. Zaman sekarang ni tuan ni. Saya baru-baru ni tuan ni. Saya makan satu kenduri tuan ni, ada dengan sahabat saya. Gian surau jugalah di Bangi tu. Masa tengah makan ni tuan ni, kawan saya ni, dia tanya dengan saya, "Farid, kau tak ada duit ke?" Dia kata. Saya kata, "Kenapa? Ni hang WhatsApp dengan aku ni." Duduk sebelah tuan-tuan ni, minta utang. Dia tanya dengan saya, "Farid, kau nak minta, kau tak ada masalah duit ke?" Saya pun, saya kata Aziz, nama dia Aziz, Jiz, telefon ni aku tak tekan apa pun lagi ni. Rupanya tuan-tuan, orang scam tu guna profil muka sendiri, muka kita ni tuan, orang ambil. Macam tu tuan-tuan ni. Sebelah kita tuan-tuan ni. Itu yang kadang-kadang tuan-tuan ni, orang nak minta utang pun kadang-kadang saya ni Haji dah jadi takut sekarang ni. Kadang-kadang bukan kata tak nak bagi tu, nak kena follow up tu, betul ke tak dia ni. Takut yang datang tu tuan-tuan bukan betul dia. Ni zaman sekarang ni tuan-tuan, zaman fitnah ni, orang bohong ni tuan-tuan sangat tinggi. Itu statistik ni tuan ni, pada tahun 2023 daripada statistik PDRM tuan ni, naik tuan-tuan ni penipuan online ni tuan-tuan dari sebanyak 23%. Setiap tahun kenaikan dia ni. Jumlah tuan-tuan yang kena scam tadi tu. Saya pun tuan lepas pada tu kena buat report juga lah. Sebab kita takut nanti tuan-tuan orang guna nombor tu minta duit dan sebagainya. Itu kita kena buat defense sikit lah untuk dia punya zaman sekarang ni. Jumlah tuan-tuan ni pada 2023 yang terlibat ni tuan-tuan ni, kes ni lebih kurang 34,497. Yang melibatkan lebih kurang 1.2 bilion yang duit ni tuan-tuan yang ditipu. Ni saya nak cerita hari ni tuan-tuan, tajuk apa sikit tuan-tuan saya bintang tajuk satu je tuan. Apa tuan agama kita bercakap dalam konteks ni orang menipu ni tuan. Orang berbohong ni pada hari ini ni sangat banyak tuan-tuan, berleluasa ni. Itu orang kata je, penyakit apa yang paling bahaya sekarang je? Penyakit apa tuan-tuan ni? Kencing manis tak bahaya tuan-tuan. Yang paling bahaya kencing orang ni je. Asyik kena tipu tuan-tuan
Kencing manis 20 tahun dihidupi tuan. Tipu-tipu orang 3 hari kena katuk mati. Ni lagi bahaya ni. Penyakit ini tuan ni. Allahu Akbar ni. Saya nak tengok sikit tuan-tuan ni. Saya fokus hari ni tuan-tuan. Tajuk kita satu je kita nak bincang hari ni tuan. Berkaitan tentang berbohong. Apa yang agama ajar tuan-tuan. Apa yang agama bagi tahu kita tuan-tuan. Kalau kita berbohong ni tuan. Dari segi hukum dan impak pada kesan orang yang berbohong ini. Saya ambil satu dalil Al-Quran ni tuan-tuan ni. Daripada surah Al-Baqarah ayat 42. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqa bil batili wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Apa maksud ayat ni tuan-tuan ya? Dan janganlah kamu mencampur adukkan kebenaran dengan kepalsuan, atau janganlah kamu menyembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Surah Al-Baqarah ayat 42. Apa Allah sebut tuan-tuan dalam tafsir Ibnu Katsir menerangkan surah Al-Baqarah ini daripada Ibnu Abbas tuan-tuan, jangan kalian mencampur adukkan dengan hak dan yang batil dan kebenaran dengan kekosongan. Maksudnya apa tuan-tuan dekat sini tuan-tuan ni? Jangan menipu, jangan mencampur adukkan tuan-tuan. Jangan kita berbohong. Saya ambil satu dalil tuan-tuan ni, saya baca maksud dia sajalah tuan-tuan ni daripada surah Al-Bukhari. Maksud dia tuan-tuan ni, jauhilah kalian daripada suka berbohong, kerana berbohong akan membawa kepada perbuatan maksiat, dan perbuatan maksiat akan membawa ke neraka. Jika sekiranya seorang itu sentiasa berdusta, maka kelak dia akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Ayat di hadis riwayat Bukhari nombor 69. Baik ni tuan-tuan, hadis ni tuan-tuan, baginda Rasulullah sebutkan kepada kita apa perkataan ni tuan-tuan ya. Bohong ni tuan-tuan, dia adalah perbuatan permulaan untuk kita buat perkara maksiat. Ini perkara awal tuan-tuan. Nanti kita tengok tuan-tuan ni, apa impak tuan-tuan ni, kesan. Kenapa tuan-tuan, kalau kita tengok pada surah Al-Baqarah tadi, kita tengok daripada hadis surah Al-Bukhari tadi tuan-tuan, Islam sangat menegaskan, jangan berbohong. Baik tuan-tuan ya, saya pergi satu persatu. Kenapa tuan-tuan ni penting sangat tuan-tuan ni bab akhlak ni? Kan kalau kita bercakap tuan-tuan, Islam ini asas ilmu, kita kena belajar 3 perkara. Satu bab akidah, satu bab syariah, dan satu bab akhlak ataupun disebut bab tasawuf ini. Baik tuan-tuan kan Nabi tuan-tuan ni datang, Abu Hurairah pernah berkata, innamal bu'situ li atammam salihul akhlaqi. Sesungguhnya tidak aku utuskan melainkan untuk menyempurnakan kebaikan akhlak. Nabi datang kepada kita tuan-tuan untuk sempurnakan akhlak. Salah satu tuan-tuan yang nak kita bincang ni tuan-tuan, akhlak yang menjadi masalah pada hari ini, masalah berbohong tuan-tuan. Tipu ni tuan-tuan. Scammer ni. Ini yang masalah tuan-tuan ni. Itu yang Nabi sebut tuan-tuan, kenapa akhlak ni sangat penting. Itu kadang-kadang tuan-tuan ni, kalau kita belajar tuan-tuan ni, ni sikit kita buat perkongsian sikit dan kita buat kajian sikit tuan-tuan ni. Kita belajar ni tuan-tuan ni tinggi mana sekalipun. Kita buat tuan-tuan, belajarlah universiti ke, kita belajar pondok ke, kita belajar apa pun tuan-tuan ni. Last sekali tuan-tuan, apa outcome yang kita nak? Apa yang kita nak daripada hasil, daripada diri kita, yang last sekali tuan-tuan untuk manusia tu apa yang kita nak tuan-tuan? Apa dia? Akhlak tuan-tuan. Pandai tuan-tuan tak semestinya. Berapa ramai orang yang pandai tapi akhlak tak baik. Kalau kita nak tengok tuan-tuan, berjaya tak berjaya tuan-tuan, orang tu selesa tak selesa, kita dengan manusia tu, cuba kita tengok akhlak seseorang itu. Ini penting tuan-tuan. Baik tuan-tuan apa tuan-tuan sikit, apa kesan tuan-tuan ni kalau kita berbohong? Kesan berbohong ni tuan-tuan, pertama saya ambil satu hadis an Abi Hurairah an-Nabi sallallahu alaihi wasallam kala ayatul munafiqi salasa iza haddasa kadzaba wa iza wa'adda akhlaq wa iza wa'ata min tuhana. Daripada Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda munafik ni ada 3. Jika berbicara dia dusta, jika berjanji ia mengingkari, dan diberi amanah dia khianat. Yang ni tuan-tuan, kalau kata Nabi, nak tengok tanda kita ni tuan-tuan, orang munafik ke tidak tuan-tuan. Apa dia tuan-tuan dalam hadis Bukhari ni? Saya ambil fokus satu je tuan-tuan. Apabila dia berbicara,
dia dusta. Ini tuan-tuan orang yang munafik. Ciri-ciri orang munafik. Senang kata tuan-tuan, apa ciri orang munafik ni? Cakap lain, buat lain. Luar tuan-tuan lain, buat tu lain. Ini lagi susah orang munafik ni. Itu kalau kita faham tuan-tuan, musuh orang Islam kita ada berapa tuan-tuan? 5. Asasnya 5 musuh orang Islam kita. Pertama tuan-tuan, musuh orang Islam kita adalah syaitan. Ini satu. Yang kedua, musuh orang Islam kita adalah orang nafsu. Ini yang dua. Yang ketiga tuan-tuan, musuh orang Islam kita tuan-tuan, Yahudi Nasrani. Ni bab nombor 3. Yang keempatnya tuan-tuan, munafik. Yang kelima tuan-tuan, hasad dan dengki manusia. Ini ada 5 tuan-tuan, musuh kita orang Islam kita. Saya tuan-tuan, kalau kita cakap tadi orang yang Yahudi dan sebagainya, kita clear, kita jelas, yang tu dah kita tahu dia tu adalah bukan Islam. Tetapi isunya tuan-tuan, orang munafik ini tuan-tuan, payah. Kita tak tahu tuan-tuan, pakaian sama, mengaku Islam yang sama, tetapi tuan-tuan dia buat perkara yang bukan ciri-ciri orang Islam. Itu Nabi kata, sebut tadi ada 3 perkara, saya ulang pada tuan-tuan, ciri-ciri orang munafik. Pertama, bercakap dia berbohong. Yang kedua, apabila berjanji dia ingkari. Yang ketiga, apabila diberi amanah dia khianati. Ini tuan-tuan pertama. Ini kesan kepada tuan-tuan orang yang berbohong ini, dia termasuk dalam ciri-ciri orang munafik. Na'udzubillah tuan-tuan. Kita pun tahu tuan-tuan apa kesudahan orang yang munafik ini. Baik. Tu baru-baru ni tuan-tuan ada satu, ni bukan di Malaysia lah tuan-tuan ni hati-hati sikit tuan-tuan sekarang ni punya skema orang ni sampai masjid surau ni tuan-tuan, dia punya QR code tu tuan-tuan kena tengok sekali-sekali tuan-tuan. Kadang-kadang mungkin kita clear tuan-tuan, dia letak tuan-tuan QR code tu macam kita mungkin surau sini, surau As-Salam, kita clear. Ada setengah tuan-tuan ada satu masjid yang saya pergi tuan-tuan dia tampal QR code tu tuan-tuan dia letak nama lain. Kadang-kadang kita confuse sikit. Macamlah tuan-tuan letak sikit lah tuan-tuan. Pembangunan As-Salam, surau As-Salam. Berbeza tak? Berbeza, tapi nombor akaun lain. Ada tak orang buat ni tuan? Ada. Ni zaman sekarang ni tuan-tuan, sampai dekat masjid, dekat surau pun orang buat perkara tak baik. Allah tuan-tuan ni, bab perkara berbohong ni, berapa ramai tuan-tuan yang ditipu bab yang pergi umrah, yang sangkut dekat KLIA, berapa ramai tuan? Ini tuan. Ini na'udzubillah tuan. Ini kenapa tuan-tuan Allah tegaskan dalam agama kita tuan-tuan, berbohong ini adalah satu hukum dosa yang sangat besar. Tu nombor 1 tuan-tuan, saya sebut daripada awal, kesan kepada orang berbohong ni tuan-tuan. Pertama, ciri-ciri orang munafik. Yang ketiga, yang kedua tuan-tuan, apa kesan kepada berbohong ini? Yang kedua, disebut orang yang berbohong ni tuan-tuan, dosa dia sangat besar ni tuan-tuan. Dia tuan-tuan kalau orang yang suka berbohong ni, dia dah jadi satu, dia tak bohong tak boleh. Saya ada satu kawan tuan-tuan nampak macam biasa, tapi dia punya bohong tuan-tuan contoh tuan-tuan yang ni saya tak boleh lupa lah tuan-tuan. Saya minum dengan dia, masa tu saya cuti, dia kerja. Saya kata, kebetulan bos tu angkat telefon dia. Bos telefon dia. Dia angkat telefon, angkat. Dia kata, dia cari senang lah. Apa dia jawab tuan-tuan minta maaf bos. Saya dengar perbualan tuan-tuan. Saya dengar. Minta maaf bos, saya lewat sikit, ada kematian di hospital. Oi, saya dah ni duduk minum dengan aku ni. Lepas tu letak telefon, saya tanya dengan dia. Saya kata, tuan, siapa yang meninggal? Aku pun tak tahu, dia kata. Yang aku tahu ke hospital pasti ada orang mati. Yang tu dia tipu tuan. So jangan pakai idea ni tuan Saya pula tuan-tuan betul juga. Boleh tuan-tuan ditipu. Bos kita tuan-tuan dengar kematian, tuan-tuan ingat dia nak tanya balik ke apa? Tak. Percaya bulat-bulat tuan. Tak maaf tuan, selewat sikit ada kematian di hospital. Macam bunyi, macam serius. Apabila tanya, saya tanya siapa yang meninggal tuan? Aku pun tak tahu. Yang aku tahu, kat hospital pasti ada orang mati. Itu jawapan dia tuan. Ni orang kuputar belik ni tuan.
Yang tu tuan-tuan, innama a'malu binniat tuan-tuan. Pasamlah niat masing-masing. Kalau kau niat nak pembohong tuan-tuan, kau dapatlah bahagian kau. Baik tuan-tuan. Allah tuan-tuan, ni kata nak sebut orang bohong zaman sekarang ni. Baik tuan-tuan, yang ketiga tuan-tuan, apa kesan kepada orang berbohong ni tuan-tuan? Impact. Kenapa agama tak bagi kita berbohong ni tuan-tuan? Disenaraikan nama sebagai pembohong. Tu dalam hadis Abu Hari dan Muslim disebut, jauhilah berbohong kerana berbohong membawa kejahatan dan kejahatan membawa pada neraka. Seorang hamba terus berbohong dan mencari kebohongan sehingga Allah menetapnya sebagai pembohong. Tuan-tuan, bohong ni tuan-tuan tak payah cerita dekat akhirat ni tuan. Tapi tuan-tuan, kalau bohong ni tuan-tuan, dekat dunia pun kau tak selesai tuan-tuan. Orang tak percaya. Saya ni tuan-tuan ni bukan jiran sekarang ni tuan-tuan, ni jiran lama-lama saya lah sikit ni tuan. Ada satu kontraktor kawan ni tuan ni. Dia ni tuan-tuan ni, kalau dia buat kontraktor ni tuan-tuan, dia cukup tipu tuan-tuan ni. Patutnya pagar ni tuan-tuan, di banyak ni dia buat pagar rumah ni tuan. Ada satu kawan ni tuan ya. Pagar tu tuan-tuan tak sampai 10,000 tuan, dia charge 10,000. Tapi sebabkan kawan ni tuan ambil. Tapi dia ni tuan-tuan, kalau tanya harga sebenar, harga tu tak sampai macam tu pun tuan. Ni cerita sebenar tuan ni bukan taman sekarang ni, taman saya duduk dulu lah ni. Nanti tuan-tuan cari pula. Dia ni tuan-tuan ni, last kali tuan-tuan, orang boleh chop apa, kau jangan ambil lah dekat Siman ni. Ni bukan nama sebenar tuan. Dia ni memang kaki kelentong tuan. Tuan-tuan percaya tuan-tuan ni, satu kawasan tu tuan-tuan, dengar nama man ni tuan, biar aku ambil tempat orang lain lah. Habis tuan-tuan ni, dia punya trust kepercayaan tuan-tuan, sekali berbohong tu habis. Sekarang ni tuan-tuan, saya tengok Facebook dia, rupanya tuan-tuan ni, dia punya nipu, dia punya scam tuan-tuan ni, dia bukan tipu dekat taman tu ya. Dekat sana dia tipu, dekat rupanya ramai. Saya tengok tuan-tuan ni sekarang ni, dia punya projek dia ni kontraktor, dia terpaksa buat sampai ke Lipih tu. Orang kawasan Bangi ni tuan-tuan, kalau sebut nama dia ni tuan-tuan, habis. Tuan-tuan, belajar tinggi tuan-tuan, tinggi. Dia ni graduate UTM, saya tahu. Belajar tinggi tuan. Tapi apabila akhlak ni tuan-tuan tak betul, kepercayaan ni, trust dah habis kepada orang tuan-tuan ni, dunia pun kau tak selesai tuan. Akhirat tak cerita. Ini tuan-tuan ni kesan kepada orang yang suka berbohong tuan. Kita ni tuan-tuan, kalau orang dah chop kita, si mapolan ni engkau tak boleh pakai, habis. Tuan-tuan, kepercayaan orang bukan senang tuan. Itu tak apa Nabi kata sebut dalam hadis tadi untuk sempurnakan akhlak tu. Itu kalau tuan-tuan belajar tuan-tuan dalam farmakologi barat. Kan selalu dia kata sebut kalau nak berjaya dia mesti ada ASK. Attitude, Skill, Knowledge. Yang ni tuan-tuan selalunya barat guna ni. Dalam psikologi barat dia pakai ASK. Kalau tuan-tuan pergilah motivasi mana-mana pun, dia kata kalau nak berjaya dia mesti kena ada attitude yang baik. Yang kedua kena ada skill, yang kena ada knowledge dia. Itu tuan-tuan kalau barat pun sebut tuan-tuan nak berjaya dia mesti ada perangai yang baik dulu. Attitude yang perangai yang baik. Skill dengan knowledge tuan-tuan nombor 2. Macam kita lah tuan-tuan orang kerajaan. Orang kerja khidmat kerajaan ni tuan-tuan Tuan-tuan, kita masuk grade 41, naik grade masuk S9 dulu lah zaman SSPA sekarang ni. Kita masuk tuan-tuan degree kita tu tiket Tapi untuk kita nak deliver kita punya career, untuk kenaikkan pangkat, tuan-tuan tengok bos kita menilai kita bukan akademik. Tengok tak LNPT kita akhir tuan-tuan. Apa orang nilai kita? Orang nilai kita tuan-tuan dekat boleh bagi kerja sama ke tidak, dia ni boleh kerja satu kumpulan ke tidak, semua tuan-tuan yang melibatkan perangai. Macam tuan-tuan jadi bos, tuan-tuan nak recommend orang tu naik pangkat, tuan-tuan tanya ke dia, dulu kau belajar, degree kau 4 flat ke? Ada kita tanya macam tu? Tak ada. Kita tanya tuan-tuan, mesti kita berkenan, kita nak recommend dia, mesti sebab perangai dia. Ini kenapa penting tuan-tuan perangai ni. Ini yang pentingnya akhlak ni. Kau pandai saja tuan-tuan, kau skill saja, kau belajarlah sampai master macam mana. Tapi kalau perangai tuan-tuan ni orang tak berkenan, habis. Tambah orang chop tuan-tuan. Habis tuan-tuan belajar. Tak ada nilai tuan-tuan. Ini kata kesan tuan-tuan
kepada orang yang suka berbohong. Ini baru suka berbohong tuan, banyak lagi perangai-perangai lain ni. Baik tuan ni. Nombor 4 tuan ni, dikategorikan sebagai pengkhianat terbesar. Ini daripada Imam Abu Daud disebut tuan-tuan, Rasulullah menjelaskan, sebesar-besar pengkhianatan adalah engkau menceritakan sesuatu kepada rakanmu dan dia mempercayaimu sedangkan kamu membohongi dengan cerita itu. Ini pengkhianatan terbesar Nabi sebut. Kita cerita perkara yang tipu tapi kawan kita percaya dengan kita. Oi, hati-hati tuan. Ni kadang-kadang tuan-tuan, orang ni dia ada kelebihan. Dia boleh influence orang supaya orang mempengaruhi dia. Tapi kalau dia guna untuk kebaikan, alhamdulillah. Tapi kalau dia guna mempengaruhi tuan-tuan, perkara tu adalah bukan yang benar, perkara tipu. Ini Nabi kata seorang pengkhianatan yang terbesar. Tu wa na'udzubillah tuan-tuan ni. Janganlah sampai tuan-tuan habis tuan-tuan ni. Itu ada satu kisah tuan-tuan ni yang diceritakan oleh daripada Abu Daud dan Al-Baihaqi, yang diceritakan di rumah Abdullah bin Ibn Amir. Abdullah bin Ibn Amir tuan-tuan, satu hari Rasulullah tuan-tuan pergi ke rumah dia. Dan masa tu tuan-tuan ibu dia panggil tuan-tuan anak dia untuk baginya tuan-tuan sebiji tamar. Lalu baginda tanya tuan-tuan, adakah, dia kata, adakah engkau ingin memberi kepadanya? Senang kata tuan-tuan, saya ringkaskan cerita ni. Dia panggil anak, mari sini, aku nak bagi kau sebuah tamar. Tapi Nabi kata, kalaulah dia kata kamu tak bagi tamar tu sekadar-sekadar kata tuan, yang itu pun kamu dikira sebagai satu pembohongan. Dia kata di sini tuan ni, kadang-kadang kita tuan-tuan ni dengan anak kita kadang-kadang kita main-main. Main sinilah. Oh nanti ayah kau bagi aku beli aiskrim kau. Faham tak? Kita panggil dia kadang-kadang mungkin untuk memudahkan dia. Tapi dasar ringan kita rasa tuan-tuan mungkin dalam bergurau, kita nak bagi dia. Tapi Nabi kata kalau kamu tak tunaikan tuan-tuan, walaupun kamu panggil itu macam ajak-ajak ayam, itu juga dikira satu pembohongan. Walaupun tuan-tuan dengan anak yang kecil, Nabi sebut, yang itu pun tuan-tuan dikira sebagai satu pembohongan. Baik ni tuan-tuan, ni kadang-kadang kita ni tuan-tuan, kita nak tipu anak kita tuan-tuan untuk mengelak daripada menangis. Contohnya tuan-tuan pergi kedai, nantilah kita beli, esok kita beli. Dah tipu tak tuan-tuan? Tipu. Walaupun kecil tuan-tuan dengan anak kita. Itu kadang-kadang tuan-tuan ni salah satu sebab tuan-tuan ni, anak kita tuan-tuan dia tak percaya. Sebab salah satu perangai kita tuan-tuan ni, kita tak amanah tuan-tuan ni dengan dia. Budak ni tuan-tuan ni, kalau tuan-tuan perasan, orang psikologi kata, budak umur 5 tahun ke bawah ni tuan-tuan ni, otak dia seumpama kapas. Ambil span tuan-tuan, tak air, macam tu. Tu kalau kita tengok tuan-tuan ni budak-budak yang belajar bab Quran ini, dia mula pada awal. Sebab otak dia tu fresh. Tuan-tuan percayalah, kita pernah ingat tuan-tuan apa yang mak ayah kita buat dahulu. Betul? Masa kita kecil. Sebab otak kita masih kuat pada masa tu. Itu hati-hati tuan-tuan ni. Walaupun dengan anak, jangan menipu dia. Itu kadang-kadang tuan-tuan ni, na'udzubillah, jangan sampai trust kepercayaan anak kepada ayah dah tak ada. Habis hilanglah respect dia. Baik ni tuan-tuan ni, saya ulang sikit tuan-tuan. Apa kesan kepada berbohong? Pertama saya sebut tadi, menjadikan seorang itu munafik. Sebab itu adalah tanda-tanda ciri orang munafik. Yang kedua, beratnya dosa berbohong. Ni tuan-tuan ni, dosa berbohong ni satu benda yang sangat besar. Yang ketiga, disenaraikan nama sebagai pembohong. Kalau orang dah cop kita pembohong ni habis tak? Yang keempat, dikategorikan sebagai pengkhianat terbesar. Pengkhianat yang terbesar. Baik ni tuan-tuan, apa hukum berbohong? Saya rujuk pada kitab Subuh As-Salam As-Sunani tuan-tuan. Perbuatan berbohong ini adalah, berbohong adalah salah satu dosa yang besar. Ini kalau tuan-tuan rujuk daripada Jabat Mufti Wilayah dalam kitab Subuh As-Salam, dia adalah dikategorikan sebagai seorang yang berdosa besar. Ini bukan dosa kecil tuan-tuan ni. Kita berbohong dan sebagainya tuan-tuan. Ada tak tuan-tuan yang dibolehkan? Ni pun ada juga tuan-tuan yang dikategorikan yang boleh berbohong. Dalam tempat mana kita dibenarkan berbohong? Pertama tuan-tuan, dia ada 3.
Pertama tuan-tuan, yang dibenarkan berbohong dalam perperangan untuk mengatur strategi. Kan? Kita atur strategi tuan-tuan supaya kita menang dalam satu peperangan itu, yang itu dibenarkan berbohong. Yang kedua tuan-tuan, yang dibenarkan berbohong kepada tuan-tuan ya, untuk mendamaikan seseorang, itu dibenarkan berbohong. Tuan-tuan, sebab dalam agama dituntut kita menjaga persaudaraan. Katalah Haji bagi tahu saya, B ni memang tak betul lah, dia ni perangai punya lah teruk. Haji cerita dengan saya, cerita pakai kepada Haji B. Tuan-tuan, Haji B tanya dengan saya, betul tak dia kata aku macam ni? Saya pula, saya kata, tak adalah, dia bukan cakap apa, dia kata hang okey je. Saya bohong tak tuan-tuan? Bohong. Tapi dibenarkan tak berbohong? Bohong. Tuan-tuan, sebab berbohong itu tuan-tuan supaya mendamaikan. Saya tak nak melibatkan pergaduhan. Itu dibenarkan berbohong. Itu kadang-kadang kita dengan kawan-kawan ni tuan-tuan, janganlah jadi macam pembaris tuan. Tak nak pembaris. Tegak macam tu tuan-tuan. Kawan sampai A macam tu lah kita nak cerita tuan-tuan. Lah si A bergaduh dengan si B tuan-tuan. Allah tuan-tuan. Tuan-tuan, dalam satu hadis disebut tuan-tuan, antara darjat yang paling tinggi tuan-tuan, antara sedekah, solat tuan-tuan, yang paling tinggi darjat dia adalah mendamaikan kedua orang yang bergaduh. Ni paling tinggi tuan. Kita pula tuan-tuan, janganlah jadi batu api tuan-tuan, nak bergaduh antara satu sama lain. Ini tuan-tuan Nabi suruh, dan sampai Nabi sebut dibenarkan berbohong untuk mendamaikan saudara se-Islam dengan kita. Yang ketiga yang dibenarkan berbohong apa tuan-tuan? Untuk menjaga keharmonian keluarga, rumah tangga. Itu dibenarkan tuan-tuan. Jangan bergaduh. Isteri tanya, Ustaz, aku ni sayang ni gemuk ke tidak? Nak jawab apa? Bagilah jawapan yang dia nak, senang. Faham tak tuan? Faham tak? Faham lah tu. Baik tuan-tuan Nabi tegas tuan-tuan Baik tuan-tuan. Kenapa benda ni berlaku tuan-tuan? Pastinya sesuatu bab iman dan takwa ini tuan-tuan, kita memang kurang daripada Allah ni tuan-tuan. Baik tuan-tuan itu Nabi sebut sekali lagi tuan-tuan daripada Abdullah bin Ammar berkata, Nabi sebut sebaik-baik tuan-tuan di antara kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Nabi tak sebut pandai tuan-tuan Nabi sebut tuan-tuan, orang yang paling baik, orang yang akhlak dia yang baik. Itu jangan tengok tuan-tuan belajar macam mana pun tuan-tuan, tapi akhlak dia. Sebab ukuran tuan-tuan, macam saya sebut awal tadi, ukuran nak tengok orang tu tuan-tuan, tengok dia punya bab akhlak dia. Yang tu tuan-tuan berapa ramai tuan. Saya sikit tuan-tuan ada masa sikit tak? Saya tahu tuan-tuan saya ada satu kawan tuan-tuan dia ni tuan-tuan SRP je level dia. Nak cerita ni SRP ni, saya tak payah nama sebenar tu, saya tak payah sebut tuan-tuan tapi saya panggil, kalau nama timbangan dia tuan-tuan, Rin. Rin. Dia ni tuan-tuan dia dah pakai Alphard, kereta, memang kaya tuan-tuan. Belajar tuan-tuan SRP je. Saya tanya dengan dia, Rin, macam mana kau boleh jadi kaya Tuan-tuan tahu apa dia buat kan? Dulu tuan-tuan ingat tak, dia ada runner immigration kan, yang cop pasport tu. Dia ni kerja runner tuan-tuan. Satu hari tuan-tuan dia cerita dengan saya. Satu hari dia kata, dia jumpa satu aneh yang tuan-tuan yang baju putih dengan kain putih tu. Kan yang aneh memang daripada India betul tuan-tuan daripada India betul tu, aneh tu. Aneh tu tuan-tuan, immigration, kadang-kadang orang kerajaan ni tuan-tuan baru satu calik pun dah belagak dah. Belum atas paku lagi pun. Dia pergi ke kaunter tu, kaunter tu marah dia tuan-tuan. Ni you duduk lah. Dia ni tuan-tuan, dia nampak apa yang berlaku tuan-tuan dia punya perbualan dengan kaunter tu. Dia ni nak cakap tak apa nak pandai. Tuan-tuan, dia pergi jumpa aneh tu, you mau buat apa? Dia scan, dia kata saya mau buat ni. Dia runner tuan-tuan, dia kenal orang dalam. Dia pergi dalam, ni cerita lama tuan-tuan saya tak tahu sekarang ni mungkin tak macam tu kot, sebab dah ada sistem dan sebagainya. Ni cerita lama ni. Dia pergi tuan-tuan, tak adalah dia kata, aku niat nak tolong je aneh tu, dia kata. Aku tak ada niat apa-apa pun. Dia pergi tolong tuan-tuan, dia pergi kat aneh tu. Tuan-tuan tahu apa berlaku tuan-tuan
Rupanya aneh tu tuan-tuan ni, dia bagi satu kad, business card dia. Dia kata, esok you datang office saya. Jadi you datang office saya, dia kata, tuan-tuan tahu pun tuan ni, rupanya aneh tuan-tuan ni, dia apabila dia nak buat satu syarikat, dia kena ada orang yang Malaysia kita untuk jadi pemilik syarikat tuan-tuan. Tuan-tuan tahu tuan-tuan, offer gaji tuan-tuan, dia lantik CEO kawan saya tuan-tuan yang saya kata SRP tu, 28,000 dia kata gaji dia. Sebulan dia bayar. Sebab pergi tolong kaunter tu je. Ni nak kata tuan-tuan, sekarang ni tuan-tuan, kerja dia main bola tuan-tuan. Kalau saya tengok status ni yang saya sebut Ray ni, main bola je, duit banyak tuan-tuan. Saya kalau tuan-tuan ni, kalau ajak dia minum, bukan pergi kedai mamak tuan-tuan ni, dia minum tu dekat Concord Hotel tu. Kalau Farid, kau free kau datang lah, itu tempat lepak aku. Duit tu saya cerita tuan-tuan. Kalau kita nak bayar dia tuan, jenis bergaduh. Tak apa-apa belajar pun tuan. Bukan saya ni kata nak nafikan orang SRP tu, tak. Nak tunjuk ni tuan-tuan, ni akhlak ni. Oi, kaya tuan. Sekarang ni dia ada satu kelab bola tuan-tuan. Kerja dia tuan-tuan, saya nampak status dia ni, dia main bola dekat Thailand, main bola dekat ni, main bola ni tuan-tuan. Kereta tak usah cerita tuan-tuan ni. Dia baru beli rumah dekat tuan-tuan ni 3.5 juta. Kaya tuan. Mula dia tetap perangai je. Ni Nabi sebut ni tuan. Itu kita pun tuan-tuan ni. Ni, kita maaf tuan-tuan ni. Kita minum dengan kawan-kawan tuan-tuan ni, duduk pergi kedai mamak kembar Pasir Sembilan tu. Kan? Kita minum tuan-tuan ni. Ni bukan semua tuan-tuan boleh minum semua orang ni. Mesti tuan-tuan ada klik yang tuan-tuan rasa selesa, betul? Ada kawan-kawan yang rasa. Tuan-tuan minum sebab apa dengan tuan-tuan panggil dia selesa? Sebab apa? Sebab apa tuan-tuan ada klik yang tu? Tuan-tuan sebab perangai dia, betul? Tuan-tuan selesa dengan kawan ni. Cuba jenis kawan tuan-tuan asyik tertinggal dompet, tuan-tuan. Allah, minta maaf terlupa tuan-tuan. Asyik kita, lepas kita kena tuan-tuan. 2 hari okey, lepas cukup tu, tak pasal lah. Tuan-tuan, kita berkawan, kita selesa dengan orang tu, kita pernah tanya dia, bang, jom ajak minum, tapi degree hang dulu 4 flat ke? Ada pernah tanya itu? Ada kita pernah tanya, dulu SPM ke 8A1 kan nak ajak minum? Tak. Kita seronok tuan-tuan berkawan sebab perangai dia. Ni tuan-tuan kata guru saya tuan-tuan ni, kalaulah tak ada orang yang ajak kita minum, tengok dalam grup tuan-tuan, tak penuh pun ajak aku minum. Kenuri ni tuan-tuan tak penuh pun panggil aku. Hati-hati tuan-tuan. Kenapa orang tak selesa dengan kita? Tuan-tuan, degree tuan-tuan, belajar tuan-tuan, 2 minggu tuan-tuan, cak tanya, ambil gambar orang like je lah. Pas pada tu tuan-tuan, orang tengok perangai kita. Betul? Ni yang kata pentingnya tuan-tuan berakhlak ni. Baiknya tuan-tuan ni. Apa tuan-tuan saya kerja masa sikit tuan-tuan saya minta maaf. 8.10 saya kena berhenti. Baik tuan-tuan saya tangguh sikit tuan-tuan kita punya konsen pada malam ini. Saya tertarik dengan kisah Syekh Qadir Abdul Qadir Jalaini. Tuan-tuan ni alim besar, wali besar ni tuan-tuan Syekh Abdul Qadir Jalaini. Tuan-tuan, Syekh Abdul Qadir Jalaini tuan-tuan ni, masa muda dia tuan-tuan ni, dia pergi tuan-tuan, mak dia tuan-tuan hantar dia untuk belajar di Baghdad. Dia ni tuan-tuan, sebab dia ni kecil, dia ditumpangkan dengan orang yang pergi sebelum pergi Baghdad tuan-tuan ni, dia ditumpangkan dengan peniaga-peniaga orang yang berdagang. Ni Syekh Abdul Qadir Jalaini ni tuan-tuan ni. Mak dia pesan tuan-tuan ni, Syekh Abdul Qadir Jalaini ni tuan-tuan ni. Kita bisa dengar tuan-tuan Syekh Abdul Qadir Jalaini ni, seorang ulama yang besar ni. Mak dia bagi tuan-tuan 40 dinar. Ada satu pandangan merewat tuan-tuan ni, dia tak letak, dia letak dalam satu poket ni, mak dia jahit 40 dinar kan. Budak kecil tuan-tuan. Mak dia pesan satu je, kau jangan tipu, kau jujur dengan orang. Itu je mak dia pesan. Tuan-tuan, masa pertengahan jalan di kota Hamadan, dia senang kata tuan-tuan, dia rompak oleh sekumpulan perompak. Dan budak ini tuan-tuan ditanya, dan semua tuan-tuan harta rampasan yang pedagang ni semua dia rompak dah. Dan tinggal satu budak ni yang Syekh Abdul Qadir Jalaini ni masa kecil dia tuan-tuan ya. Perompak ni tuan-tuan tanya dengan dia, apa yang kamu ada? Dia kata, saya ada 40 dinar.
Dia kata, mana duit tu? Tunjuk. Kita tuan-tuan dah tahu perompak, tuan-tuan rasa kita nak beritahu? Tak. Tetapi sebab dia ingat pesan mak dia, jangan tipu, kau kena jujur dengan orang. Tuan-tuan, saya ringkaskan cerita ni. Dia pergi kepada ketua perompak tu. Dia kata, kenapa kamu bagi tahu, dia kata, yang kamu ni ada duit dan sebagainya? Sebab dia kata, aku takut, dia kata, dengan aku takut sebab aku mungkir janji dengan ibu aku. Oh, tuan-tuan. Sebab kenapa dia beritahu, aku takut dengan ibu aku sebab aku mungkir janji. Maksudnya, ibu pesan jangan bohong. Kalau tanya berapa duit, dia jawab tak? Dia jawab 40 dinar yang dia ada dalam poket dia. Tuan-tuan, ketua perompak tu, tuan-tuan, meraung kalau satu pandangan, tuan-tuan ni. Dia kata, kamu ni, dia kata, dengan ibu kamu pun kamu takut mungkir janji. Tuan. Tapi tidak aku ni, tuan-tuan. Aku takut, aku langsung tak takut kepada mungkir janji aku dengan Allah. Kalau ikut satu pandangan kisah ni, tuan-tuan ya, perompak-perompak ni, tuan-tuan, bertaubat semua, tuan-tuan, daripada perkara serah balik harta itu dan bertaubat dan tidak buat perkara itu lagi. Ni, tuan-tuan. Ni yang dikata, tuan-tuan, ni sebab perangai ni, tuan-tuan, dia boleh ubah orang. Tu kalau kita tengok, tuan-tuan ni, kenapa dakwah Rasulullah berjaya? Tuan-tuan, sebab akhlak Rasulullah yang ditunjukkan kepada kita. Tu kenapa kita tengok, na'udzubillah, tuan-tuan, zaman sekarang ni, tuan-tuan, Allahu Akbar, tuan-tuan. Macam mana orang nak, panjanglah cerita, tuan-tuan, kalau saya ulas kat sini, tuan-tuan ni. Baik, tuan-tuan ni. Apa yang kita bincang hari ni, tuan-tuan ni? 5 minit. Baik, tuan-tuan ni, saya bincang hari ni, tuan-tuan, hanya tajuk berkaitan tentang berbohong. Apa saya ulang sikit, tuan-tuan ni? Saya bagi satu, tuan-tuan, daripada surah Al-Baqarah dan satu daripada hadis Bukhari tentang larangan, tuan-tuan, daripada Allah dan larangan daripada Nabi, jangan berbohong. Yang ketiga, tuan-tuan, saya bagi sikit, tuan-tuan ni, apa kesan kepada berbohong, tuan-tuan. Dan ada 4 saya sebut, tuan-tuan ni, ada kesan apa untuk kita daripada berbohong itu. Baik, tuan-tuan ni, dan sebelum saya tangguhkan sikit, tuan-tuan ni, bagaimana cara kita nak mengatasi, tuan-tuan ni, supaya boleh meningkatkan keimanan kita, meningkatkan ketakwaan kita, tuan-tuan, kepada Allah, supaya kita tidak berbohong. Apa yang kita boleh buat, tuan-tuan ni? Cara atasi dia, ni saya baca laju-laju sikit, tuan-tuan ni. Pertama, memperkuatkan keimanan, tuan-tuan. Kita kena rasa yang diri kita bab ihsan, kalau kita sebut, tuan-tuan ni, Allah tengok apa yang kita lakukan, tuan-tuan. Ni ada satu kisah, tuan-tuan ni, ada satu guru, 3 orang anak murid, bagi 3 ekor ayam, minta semelih binatang tu, semelih ayam tu. Pesan guru tu, jangan bagi siapa nampak. Siapa-siapa nampak jangan. Anak murid pertama, tuan-tuan, beritahu, oh, saya dah semelih dalam hutan, dia kata, tak ada seorang pun yang nampak. Yang kedua, anak murid yang kedua, tuan-tuan, dia kata, saya semelih ni belakang batu, tak ada seorang pun yang nampak. Yang ketiga, tuan-tuan, dia datang dengan ayam yang masih hidup. Apa dia bercakap dengan guru dia? Dia kata, ingat tak pesan guru tadi, jangan bagi siapa-siapa nampak. Betul. Tapi dia kata, betul makhluk tak nampak, tapi Allah nampak apa yang aku buat. Yang ni baru kau faham dia. Maksudnya, tuan-tuan, kita nak tipu, kita berbohong boleh, tuan-tuan. Mungkin manusia tak tahu, tapi Allah tahu apa yang kita buat. Itu, tuan-tuan, nombor 1, tolong kuatkan keimanan kita kepada Allah. Yang kedua, tuan-tuan, memperbanyakkan istighfar dan bertaubat. Yang ketiga, mengganti kebiasaan buruk dengan baik. Kalau dulu kita pernah buat, tuan-tuan, jangan buat, tuan-tuan ni. Dia kadang-kadang, tuan-tuan ni, na'udzubillah, jangan sampai dia dalam bahasa sekarang, tuan-tuan, dia dah jadi menormalisasikan. Itu orang yang buat maksiat, buat perkara baik ni, tuan-tuan, makin lama, tuan-tuan, dia tak rasa bersalah pun. Na'udzubillah, tuan-tuan. Itu yang kita takut hati kita makin hitam. Na'udzubillah. Yang ketiga, tuan-tuan, memahami negatif berbohong. Kan kita cakap tadi, tuan-tuan, ni apa kesan kepada berbohong. Yang kelima, tuan-tuan, banyak doa, tuan-tuan. Itu guru saya, tuan-tuan, akhlak ni kena minta, tuan-tuan ni. Minta, tuan-tuan, Allah bagi akhlak yang terpuji pada diri kita ni. Minta, tuan-tuan. Kita kena minta sebab kita lemah. Jangan tak minta, tuan-tuan. Sebab kita minta, Allah bagi kita akhlak yang baik, tuan-tuan. Yang seterusnya, tuan-tuan, bergaullah dengan orang yang soleh, orang yang baik-baik. Ni kalau kita bergaul dengan orang yang jenis macam tu, tuan-tuan, begitulah. Kan Nabi tanya, tuan-tuan, nak tengok agama satu orang, tengok dengan siapa dia berkawan.
Nak tengok agama seorang tu tuan, tengok dengan siapa dia berkawan. Sebab pengaruh kawan sangat besar tuan. Itu kalau tuan-tuan tengok dalam psikologi tuan-tuan ni, pengaruh kawan ni tuan-tuan, dia mempengaruhi kita 70%. Mana dapat kawan yang paling baik tuan? Tak, mana nak dapat kawan yang baik? Sini. Surau masjid tuan. Tuan-tuan ingat nak datang masjid surau senang ke? Wih, susah tak? Senang aja. Susah. Betul tak? Betul, susah kan? Maksudnya tuan-tuan, orang yang betul-betul baik ya tuan-tuan, dia boleh duduk masjid surau ni. Itu agama ajar kita duduk jemaah ni tuan-tuan ni. Semayang berjemaah ni 5 kali. Ni sahabat-sahabat kita tuan-tuan ni, yang ajak kita berjemaah ni tuan-tuan, suruh jadi baik ni tuan. Sebab duduk dalam kumpulan ni. Semayang. Baik tuan-tuan ni. Terusnya tuan-tuan, kena ingat tuan-tuan ni, apa hukum kita kan? Orang yang berbohong ni tuan-tuan. Sebab kita kena faham tuan-tuan ni, kenapa tuan-tuan Islam ini tuan-tuan adilnya Islam. Sebab kita yang keenam, yang kelima dalam rukun iman kita beriman dengan hari akhirat. Wih, ini besar tuan-tuan kalau kita faham. Sebab apa tuan-tuan ni? Yang ni lah tuan-tuan sebagai adilnya Islam tu. Betul kau boleh bohong. Betul kau boleh tipu aku hari ni. Betul kau boleh scam duit aku hari ni. Tunggu tuan-tuan, akhirat nanti. Kita ni tuan-tuan, jahat kita, baik jahat tuan-tuan, kau buat dekat dunia ni, mungkinlah kalau kau selamat dekat dunia ni. Tapi tuan-tuan, Islam ni adilnya, tunggu tuan-tuan, sebab kita ada hari pembalasan. Semua tu tuan-tuan, kita dipertanggungjawabkan dengan apa yang kita buat. Dekat dunia tuan-tuan, kita boleh selamat, kita rasa kita yang paling pintar, kita ada kuasa, kita ada duit. Hati-hati tuan-tuan. Sebab kita ada kehidupan kita yang kedua, dan kita akan dibalas dengan setiap perbuatan, walaupun sepetas zarah kita akan buat. Susah kita nak jawab di akhirat nanti Syah. Itu hati-hati tuan-tuan ni, jangan kita buat perkara yang masya-Allah. The last sekali tuan-tuan, saya dah sebut tantin apa cadangan dia dan apa kelebihan tuan-tuan. Orang yang punya akhlak yang baik, kita mempunyai perangai yang baik, kita ikut apa yang Allah suruh ni tuan-tuan, selamat kita tuan-tuan dunia akhirat. Islam tuan-tuan datang kepada kita tuan-tuan untuk hidup kita lebih sempurna. Islam datang dengan dua panduan ni tuan, yang diajar oleh kita dengan Al-Quran dengan hadis. Dan Nabi sebut, aku tinggalkan kamu dua perkara, kamu akan selamat. Sebab apa tuan-tuan ni? Islam ini mengajar kita supaya tuan-tuan ni nak mudahkan urusan kita, nak menjaga kita tuan-tuan. Orang yang perangai tak baik ni tuan-tuan, kalau kita bercakap dalam konteks berbohong ni tuan-tuan, dunia pun tak selesai tuan-tuan, akhirat pun tak selesai. Tak lama tuan-tuan, rugi lah tuan-tuan kalau kita nak buat perangai yang tak baik. Saya ingatkan diri saya lah tuan-tuan ni. Ni sebagai sikit daripada saya tuan-tuan . Last kali Isyak pun dah masuk tuan-tuan ni. Bukan niat saya nak mengajar, tapi lebih pada berkongsi. Mana baik tu datang pada Allah, ada kurang tu pada saya sendiri. Saya tangguh tuan-tuan majlis kita dengan tasbih kifarah dengan surah Wal-Asr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.